Saya nak sentuh sedikit berkenaan dengan tujuan persidangan ini dan penubuhan JBK. Izinkan saya menerangkan secara ringkas mengenai penubuhan JBK untuk manfaat para perwakilan yang mungkin masih kurang jelas tentang kewujudan atau tujuan JBK dibentuk. JBK lahir daripada krisis perlembagaan pada tahun 2025 susulan pembatalan barisan kepimpinan MTUC yang dipilih melalui pemilihan oleh Mahkamah Tinggi pada tahun 2023. Dua kumpulan besar kesatuan sekerja dan sebuah kesatuan individu telah terlibat dalam pertikaian undang-undang apabila TDC yang diadakan pada 2022 menunjukkan pelbagai bukti pelanggaran perlembagaan MTUC. Apabila pihak yang kalah memfailkan rayuan dan proses penyelesaiannya bertangguh sekian lama, akhirnya kedua-dua kumpulan utama tersebut bersetuju untuk menerima satu perintah persetujuan bersama dan menyelamatkan MTUC dan mempertahankan hak serta suara pekerja di negara ini. Di bawah perintah persetujuan bersama ini, sebuah jawatan kuasa khas JBK yang terdiri daripada 5 ahli telah dibentuk. Usaha telah dibuat untuk melibatkan pihak-pihak lain, namun jemputan tersebut ditolak. Akibatnya, 2 wakil dari setiap kumpulan telah dilantik dan ahli kelima yang dipersetujui oleh keempat-empat wakil telah dilantik sebagai pengerusi. Begitulah caranya Saudara Safarin, Saudara Nizam, Saudara Muhammad, Saudara Nias dan saya sendiri menjadi sebahagian daripada JBK. Memandangkan jawatan kuasa ini memerlukan bantuan dan panduan, kami telah memujuk mantan Presiden MTUC yang dihormati dan juga mantan Senator, Saudara Tuan Syed Shahil, untuk berkhidmat sebagai penasihat dan Ketua Sekretariat kepada jawatan kuasa sementara ini. Walaupun beliau mempunyai komitmen peribadi, Tuan Syed secara sukarela bersetuju untuk membantu kerana beliau percaya kepada keperluan mengembalikan legitimasi MTUC dan memastikan matlamatnya dapat dicapai. Sepanjang 6 bulan lalu, beliau hampir setiap hari hadir di pejabat MTUC untuk memberikan sokongan dan bimbingan kepada kaki tangan dan juga JBK. Syabas dan terima kasih Tuan Syed.